Ad-doa wal ibadah. Mereka duk ingat ibadah itu hanya tertentu dengan sembahyang, puasa, zakat, haji. Bila sembahyang ni, sebab tu boleh minta kat kubur, sebab doa bukan ibadah bagi mereka. Bagi penyembah kubur ni, doa bukan ibadah. Okey, syirik yang kedua, syirik jali. Pertamanya syirik jali, dia kata syirik jali merujuk kepada benda-benda yang disembah, yang dapat dilihat oleh mata kasar, yang dipahami oleh orang ramai. Misalnya menyembah Tuhan ataupun beberapa Tuhan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada Tuhan tersebut berbentuk bintang seperti matahari, bulan ataupun benda-benda yang tidak bernyawa seperti berhala dan batu ataupun binatang seperti anak lembu. Zaman Nabi Musa sembah apa? Sapi kan, anak lembu kan. Ini di antara betul-betul syirik. Anak lembu dan lembu ataupun manusia seperti Firaun dan seumpamanya dalam kalangan raja-raja yang mendakwa memiliki kuasa uluhiyah ataupun didakwa oleh mereka sebagai mempunyai kuasa uluhiyah selain daripada Allah. Mereka ini dipercayai oleh setengah orang sebagai pemilik kuasa uluhiyah. Begitu juga dengan orang-orang yang menyembah Buddha, Al-Masih Isa bin Maryam ataupun makhluk gaib seperti jin, syaitan dan juga malaikat. B. Syirik khafi. Syirik khafi merujuk kepada syirik yang tersembunyi daripada kebanyakan orang ramai. Misalnya meminta doa daripada orang yang telah mati dan penghuni kubur tertentu yang dibina di kubah yang besar di atasnya. Orang-orang yang telah mati itu dipohon pertolongan dan bantuan bagi melepaskan berbagai-bagai kesukaran yang dialami manusia, seperti menyembuh orang yang sakit, melepaskan kesusahan, membantu orang yang terdesak dan mengalahkan musuh dalam peperangan yang tidak mampu dilakukan melainkan hanya Allah sahaja. Mereka ini diyakini dan diiktikad sebagai mampu memberikan manfaat dengan membendung kemudaratan. Ini merupakan punca syirik yang berlaku di alam maya ini. Dia kata syirik khafi ini minta pertolongan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi asalnya minta pertolongan yang manusia ataupun makhluk yang tidak dapat memberi sesuatu pertolongan melainkan milik Allah, dia hanya mutlak bagi Allah. Lebih-lebih lagi apabila berada di dalam kesulitan. Bila terdesak ni, ada sesuatu bencana, musibah yang menimpa seseorang, masa tu kepada siapakah pergantungan itu perlu berlaku? Iaitu kepada Allah. Istastarisuna rabbakum fastajaba lakum. Sekiranya kamu istighasah, hendaklah kamu beristighasah kepada Allah, dan dialah yang akan menyempurnakan hajat kamu. Syirik khafi. Syirik khafi merujuk kepada syirik yang tersembunyi daripada kebanyakan manusia ramai, meminta doa sebagai tadi kita sebut tadi. Punca tersembunyi syirik jenis ini ialah kerana dua perkara, iaitu orang ramai tidak menamakan doa, permohonan, pertolongan dan juga istighasah yang mereka lakukan terhadap penghuni-penghuni kubur dan orang-orang yang telah mati sebagai ibadah. Sebaliknya, mereka yang dikatakan sebagai ibadah menurut pandangan mereka hanyalah tertumpu kepada rokok, sujud, solat, puasa dan seumpamanya. Padahal roh ibadah yang sebenar ialah berdoa, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis riwayat Nu'man bin Bashir. Ad-doa wal ibadah. Mereka duk ingat ibadah itu hanya tertentu dengan sembahyang, puasa, zakat, haji. Bila sembahyang ni, sebab tu boleh minta kat kubur, sebab doa bukan ibadah bagi mereka. Bagi penyembah kubur ni, doa bukan ibadah. Jadi bila bukan ibadah, boleh minta kepada kubur, minta kepada sesiapa sahaja selain daripada Allah. Sedangkan definisi ataupun takrif ibadah yang kita sebut semalam, huwa ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah minal aqwa wal af'al kas-salah waz zakah wad du'a wa ghairi zalik. Termasuk juga di dalam berdoa kepada Allah. Doa juga dianggap sebagai ibadah. Di antara bentuk syirik lagi, perbuatan syirik bersumpah selain daripada Allah, riak, bersumpah daripada Allah, lepas tu memakai gelang ataupun benang. Kalau dulu kanak-kanak yang baru dilahirkan selalu menangis tu kan, orang gantung tangkai kan dekat tengkuk, dekat tangan. Itu dia sebahagian daripada perkara-perkara yang membawa kepada syirik. Kalau sekiranya dia menganggap memberi bekas, maka itu syirik akbar lah.
tangkai ini memberi kesan sebagaimana Allah Ta'ala memberi kesan, itu syirik akbar. Tetapi kalau dia kata sekadar mengambil berkat, itu pun dibimbangi takut ada pergantungan di situ, iaitu bukan syirik akbar. Dia pakai apa kita panggil dulu? Gelang kan? Pakai gelang. Jangan ada suatu keyakinan, sesuatu yang kita pakai. Bila dia pakai benda tu, dia kata gelang ataupun rantai itulah yang memberi kesan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesan, menarik mudarat ataupun mendatangkan sesuatu manfaat. Itu bahaya di sudut akidah.